Konnichiwa. Selamat datang ke live bahasa Jepun Kaya Coaching. Seperti biasa pada hari ini, saya akan membacakan news-news seperti biasa. Minasan konnichiwa, konbanwa. Boleh nampak ke? Yeay, ada news akhirnya. Yeay, news baru. Saya ingat takkan ada news tadi. Yes. Sekejap saya buat setup dulu. Konnichiwa, minasan, ohayo gozaimasu. So, seperti biasa hari ini saya akan bacakan news daripada NHK Easy News untuk kita belajar. Dan kita ada banyak news hari ini, iaitu 7 Mei dan 8 Mei. Ada beberapa news yang terbaru. Sebab saya ingat dia orang tak keluar. Lama juga dia tak keluar. Saya sebab tu kot. Sebab Golden Week. So kalau korang tak tahu, Golden Week ni adalah cuti yang dijalankan daripada 29 April ke 6 Mei, which is ngam lah yang news keluar 7 Mei sebab diorang tengah cuti. So dia adalah cuti yang common jugalah. Not Hanzo-san, Chibi-san, ohayo gozaimasu, konnichiwa, o genki desu ka, sihat ke? So hari tu diorang Golden Week, sebab tu lah NHK tak keluar news daripada 1 Mei sampai 7 Mei tak keluar news. Jadi saya dah tunggu-tunggu sebab saya nak baca live. Anyways, Hanzo-san sekarang ni kita punya top viewer. Konnichiwa. Chibi-san kata genki desu. Konnichiwa Chibi-san. Genki desu. Ii desu ne. Ii desu ne. Mantap Pak Abu. Jangan lupa subscribe ke YouTube. Lama tak nampak Sese. Ya betul. Betul sangat-sangat. Sese sudah kembali. Walaupun dah lama kembali. Rosan, konnichiwa. Cibi sekarang dah dah masuk darjah 5 ya. Alhamdulillah. Sudah membesar ya. Saya nak cari tu. Cerita yang best kat hari ni. Cruise sen de hanta virus ga hirogaru 3人が亡くなった. Okay, so ada cerita pasal outbreak guys. Cerita pasal penyakit baru dekat Jepun, iaitu nama dia hantavirus. Hantavirus Saya dengar, first time saya dengar daripada wife saya. So dia kata ada cerita hantavirus. Saya macam, siapa yang hantavirus? Dia kata hantavirus, nama dia hantavirus. Hanisa konnichiwa. Kopi mamu kata konnichiwa. So kita nak baca news So news dia hari ni adalah cruise sen de hantavirus ga hirogaru 3人が亡くなった. So dia kata di kapal cruise. So kapal cruise kita sebut cruise sen. Tapi saya rasa yang ini dia nak bagi orang, sebab news yang kita baca ni news yang senang untuk orang luar negara faham lah. Saya tak sure lah kalau cruise. Okay, dia sebut cruise sen juga. Okay. So dia kata di kapal cruise hantavirus, which is virus hanta, ga hirogaru, sedang meluas. 3人が亡くなった. 3 orang telah meninggal dunia. So Cibi dah dewasa lah Sese tidak percayalah. Okay, kita sambung lagi. Sekejap Okay. So dia kata WHO, Sekai Hoken Kikan. So WHO ni dalam bahasa Jepunnya sebut macam ni, Sekai Hoken Kikan. So Sekai is world, Hoken is health, Kikan is organization. 大西洋にいるクルーズ船でハンタウイルスというウイルスが広がったと発表しました. So, 世界保健機関ni tadi, 大西洋ni tak silap lautan. Kita ada lautan Pasifik dengan lautan apa guys? Pasifik is Taiseyo tak silap. Taiseyo. Saya tak ingat.
Atlantik ha, lautan Atlantik. Lautan dia ada satu lagi. Taiheyo ke Taiseyo? Saya ingat. Nak tengok jap. Pacific Ocean. So lautan Pasifik is Taiheyo, comment saya. Taiheyo. Kita ada Atlantic Ocean which is Taiseyo ですね。Taiseyo, Taiheyo. Okay, so dia kata kapal krus yang berada di lautan Atlantik, Hantawi Tsutoyu virus ga hirogata to happyou shimashita. Diorang telah mengumumkan tersebarnya virus Hanta virus nama dia. Atlantik, so ZU, arigatou gozaimasu. Chibi-san, masih belajar bahasa Jepun ke Chibi-san? Hanzo-san, hisashiburi desu. Thank you for the gift guys. Jangan lupa like, jangan lupa follow ya. Kepada siapa yang belum follow, okay, sekali lagi kita akan buat live macam ni setiap hari. At least setengah jam lah, okay, untuk mengajar bahasa Jepun sambil baca news. Kata Hanta virus wa iki ga kurushiku natte nakunattari suru omoi byouki nado no gein ni narimasu. So dia kata Hanta virus ni, dia kata iki ga kurushiku natte, jadi susah nak bernafas. So iki kat sini maksudnya pernafasan. So iki kalau tengok kanji dia ada kanji jibun punya ji kat atas dengan kokoro kat bawah ni. So sendiri punya hati bernafas. Ni cara nak hafal kanji Kurushiku natte, jadi sakit ataupun jadi susah. Nakunattari suru omoi byoki nado no gein. Dia adalah punca kepada sakit berat, penyakit-penyakit berat dan sebagainya, seperti contohnya susah nak bernafas dan meninggal dan sebagainya. Ni narimas. So dia kata ni adalah punca. So gein kat sini jadi punca. Dulu dia belajar kat sekolah menengah, sekarang ingat-ingat lupa je. Inilah masanya ZU untuk menghidupkan balik. Banyak je sesi-sesi macam tu. Macam dah lama dah tak belajar. Dulu last belajar kat sekolah menengah, etc kan. Sayanglah kalau tu, kalau tak buat, kalau tak sambung Okey, kita sambung lagi. Sekejap. Macam mana saya nak. Okey. So dia kata, okey. Fune ni wa 客など150人ぐらいが乗っていて、8人にウイルスが移った疑いがあります。この中で客の夫婦など3人が亡くなりました。So dia kata船には客など, okay, so dia kata di atas kapal itu, so kapal ni fune, sebutan kanji dia is sen. Tadi kita tengok cruise sen kan, cruise sen tu sama kanji dengan ni kalau korang tengok So ini cruise sen, ini fune. Kanji dia sama. Okay. Kenapa tak pakai cruise fune saya tak tahu. Dia pakai cruise sen. Tapi nak kata sen dengan fune tu adalah kanji yang sama. Sebab itu dalam cerita One Piece, kalau captain kita sebut Sencho. So Sencho, sen tu adalah kapal, Cho tu adalah ketua kapal. Itu maksudnya. Okay, so dia kata fune ni wa 客など150人ぐらいが乗っていて、lebih kurang 150 orang pelanggan lebih kurang 乗っていてmenaiki kapal tersebut 8人にウイルスが移った疑いがあります。So ada utagai, ada sangkaan ataupun bukan dakwaan. Utagai ni suspicion, dalam bahasa Inggeris suspicion. Ada kebarangkalian, ada macam dia kata orang, ada sangkaan yang utsutta. So utsuru ni, utsurimas, utsutta punya perkataan ni adalah berjangkit. So dia kata lebih kurang 8 orang diorang ada sangkaan tersebarnya virus itu, berjangkit dengan virus itu. So dia kata kono naka de kyaku no fufu nado 3人が亡くなりました. Jadi kata dalam kalangan 8 orang itu 3 orang telah meninggal dunia, antaranya fufu ni adalah suami isteri. So pelanggan suami isteri yang ada atas kapal tu dan sebagainya, 3 orang telah meninggal dunia. Susah nak translate, saya sakit kepala translate. So kata, so WHO tadi kita dah belajar so Sekai Hoken Kikan desu ne. So kita Sekai Hoken Kikan wa Hanta virus wa nezumi no nyo nado ni 触るとうつると言っています。
しかし、人から人に移ることはほとんどないと言っています。So, dia kata WHO tu hantar virus ni dia kata nezumi no nyo. Nezumi, so nezumi maksudnya tikus. Nyo is kencing. So kanji nyo, kalau korang tengok kanji nyo, dia ada kanji air kat situ. And dia ada kanji macam mayat. Ni actually asalnya kanji mayat yang macam huruf P ni. Ataupun ada orang sebut atap. Dia macam atap kat atas tu kan. So dia kata nezumi no nyo nado di sawaru to, kalau kita sentuh tikus punya kencing dan sebagainya, utsuru to itteimasu, akan berjangkit. Shikashi, hito kara hito ni utsuru koto wa, dari orang ke orang berjangkit tu hotondo nai to itteimasu. Apa, sangatlah rare, kebanyakannya tak ada. Suspected, ya betul Sari. Saya tak tahu bahasa Melayunya gapo, tak tahulah sensei. Okay guys, ada soalan tak sebelum kita pergi ke news kita seterusnya? Saya tahu yang ni agak susah sedikit bahasa Jepun dia, tetapi insya-Allah bolehlah, kalau siapa-siapa yang tengah ada basic sekarang ni bolehlah try untuk faham ni lah. Okay. So saya nak baca news seterusnya. Ni cerita hari tu. Okay, Ilya-san, konnichiwa, ohayou gozaimasu. Okay, so saya sambung cerita ni tadi. Oh, yang ni, okay, yang ni cerita hantavirus tu tadi. Tetapi yang lebih detail. Yamakaji tu apa saudara-saudara? Macam pernah dengar Yamakaji ni? Sekejap, tengok sekejap. Ayo. Saya tak tahu kenapa dia jadi macam ni. Saya tekan Y, saya nak tekan Y. Okay. Yamakaji. So. Saya tak ada konteks tu. Saya sebut Yamakaji pun saya ingat. So. Ada Yamakaji, ada kes Yamakaji Betul. Ada kes Yamakaji itu. Yang ni Yamakaji. Sekarang NSK dah ada balik dah news dia. Sebab hari tu dia orang Golden Week, satu tak keluar tu. Tapi saya nak baca detail pasal Hanta Cruise ni tadi. Tapi yang sikit je lah. Tak perlu banyak. Hanta Cruise kakuni no cruise sen 3人iso kansengen chosa mo. So dia kata penyiasatan patient zero, mana asalnya berjangkit tu, dia orang pun tengah buat penyiasatan. ISO ni maksudnya apa Tak saya ISO ni maksudnya macam hantar jenazah tak silap, hantar orang mati kan. Transfer, I mean saya boleh baca, saya boleh faham kanji, tapi saya rasa dia dihantar lah kot. Dia hantar keluar daripada kapal selepas dia orang meninggal. Shibo to death kan? Ya betul, Shibo to death, betul. Mana dah Shibo? Shibo tu tetap berkata shidimas dengan nakunaru punya kanji, gabung dua-dua. Kata hanta virus no shudan kansen ga utagawarete iru cruise sen de omoi joushou ga deta hito nado 3人が飛行機で移送された一方、ウイルスの感染がどこで起きたのか調査が進められています。So dia kata hantavirus tu punya syudan kansen, maksudnya cluster infection. So syudan ni dia terkumpul. Dia punya jangkitan secara berkumpul. Utagawarete iru cruise sen. So kapal cruise yang disyaki sekarang mendapat jangkitan kluster omoi joshou ga deta hito nado 3 人. So 3 orang dan sebagainya yang menghasilkan simptom. Hikouki de isou sareta ippo. On one hand, so dia kata sekarang ni sambil mayat 3 orang yang dah meninggal tu dah dihantar. On one hand, on the other hand, virusu no kansen doko de okita no ka. So dia kata jangkitan virus tu di mana dia berlaku, chosa ga susumerarete imasu. Sedang menjalankan penyiasatan sedang berjalan. Okay, lepas tu dia kata Join oyoso 150 人を乗せたクルーズ船で
ハンタウイルスの集団感染が疑われている問題で、今月6日までに感染が確認された人と感染の疑いのある人は合わせて8人となり、このうち3人が死亡しています。So, yani yang 死亡tadi eh. Sisi tahu apa beza join? I think join is staff. I think staff yang naik. So, 乗客 means crew. So. Crew ni. Dia kata lebih kurang 105 orang noseta cruise sen, iaitu kapal yang telah membawa naik sebanyak lebih kurang 150 orang hantar virus no syudan utagawarete iru mondai de disebabkan masalah disyaki ada kluster jangkitan hantar virus ni tadi. 今月6日までに感染が確認された人と感染の疑いある人は合わせて8人となり、lebih kurang dia totalkan semua lagi 8 orang, iaitu orang yang disyaki terjangkit dan yang dah confirm berjangkit, semua total 8 orang. このうち3人が死亡しています. Dalam kalangan ini 3 orang telah meninggal dunia lah. Okay, saya habis sampai sini je kot. Tak nak panjang sangat. 船の運航会社によりますと、乗客乗員のうち症状の重い2人と今は症状はないものの死亡した人と濃縮に濃縮. Saya dah lama tak baca perkataan ni.濃縮. Tak silap saya bacaan dia. Maksudnya pekat. Gobe noko. Kan mesti kata syukur. Saya sebenarnya sakit kepala sangat ni. Just nak bagi satu moment sekejap. Tengok asal muasal hantavirus ni dari Korea, ya Macam harap tu lah. Harapnya apa kata orang tu, harapnya bukan macam coronavirus lah. Tiba-tiba kan. Scary pula. Tapi tak rasa lah kot. Okay, mana tadi dah saya. Okay, noko maksudnya pekat. Noko na 接触があった1人が、飛行機で移送され、このうち2人を乗せた1機は6日、オランダに到着したということです。Dia kata dalam kalangan penumpang dengan kru, 症状の重い2人と2 orang yang dengan simptom yang berat. 今は症状はないものの、so ものの dekat sini is I think level N2 or N1. But it's not that hard lah. Sama dengan kedo. 今は症状はないけど、死亡した人と濃厚な接触があった1人. So walaupun dia tak ada simptom, orang yang telah ada frequent or contact yang sangat rapat dengan orang yang meninggal. So mungkin suami isteri. Yang macam kita tengok tadi, fufu tadi kan. 飛行機で移送され telah dihantar, ditransport menggunakan kapal terbang. このうち2人を乗せた1機は6日、オランダに到着したということです. So dia kata, saya tak faham perenggan ni, kenapa dia cakap complicated sangat. Dia kata dalam kalangan ni satu kapal terbang yang bawa 2 orang ni tadi telah selamat tiba ke Oranda. Oranda apa? Saya lupa nama Oranda ni. Netherlands Oranda Netherlands Sebab bukan so Netherlands. Holland. Lama tak sebut perkataan tu. Mama. Sorry. Okay, kita sebab seorang nak tengok Yamakasi, kita pergi Yamakasi pula. Okay. Ini Yamakasi ni. Seperti ni. Macam mana nak delete Oh, faham dah. Alah. Ni semalas ni. Allahu Akbar. Hilang pula dia punya tu. Bawah ni tak delete, tak nampak ni. Okay. So ini adalah cerita yang seterusnya. Ini cerita kedua kita hari ni. And actually cerita last. So saya ada hal lepas ni. Okay, so dia kata, Yama de kaji ga atta Iwate ken Otsuchi-cho
ウニの漁が始まった。ウニの漁が始まった。I think harvest. I think this is harvest, I think. Penuaian penangkapan. Sebab kalau rioning means gathering. So. Oh, dia sebut rio Sunadori. Gyogyo. Ryoshi. Okay. So dia kata Yamade kaji ga atta Iwate Ken Otsuchi-cho. Nama bandar tu Otsuchi. Dekat Iwate Ken, dekat negeri Iwate yang ada kebakaran tu. So tak ada kaitan pun dengan kebakaran. Saya confused. So basically dia kata penangkapan uni. So uni is sea urchin benda ni. Penangkapan sea urchin sudah bermula di bandar Otsuchi di negeri Iwate yang telah mengalami kebakaran di gunung. Is basically what is saying here lah. Okay. Kata Yamade kaji ga atta Iwate Ken no Otsuchi chou de uni no ryou ga hajimarimashita. So dia kata dia ulang balik the headline. Lepas tu dia kata Otsuchi chou wa itsumo Otsuchi chou de wa Otsuchi chou susah gila nak sebut. Otsuchi chou de wa itsumo 4月下旬にウニの漁を始めます。しかし今年は火を消すヘリコプターが、海の水を汲むの邪魔しないように漁を始めていませんでした。水を汲む Sebenarnya apa tu? 水を汲む Kumu is tak sure misalnya. Oh, ni ke maksud dia? To draw water, to fetch water. So saya faham kumu yang atas ni. Macam te o kumu, yubi o kumu ka. Tapi yang ni saya first time tengok. Fetch water Oh, this is very interesting. Saya tak tahu yang ada alternate makna kat situ. So dia kata, しかし今年は火を消すヘリコプターが海の水を汲むのを邪魔しないように漁を始めていませんでした。So dia kata, disebabkan tahun ini ada yang kes kebakaran tadi, hiyo kesu helikopter. Helikopter yang memadamkan api, umi no mizu o kumu no jama shinai yoni, supaya tidak mengganggu ataupun block, kacau helikopter nak kaut air dari lautan. So ini kumu, apparently kumimasu. Dia hajimete imasen deshita. Dia tidak memulakan penangkapan sea urchin tu. So kata, kaji ga hirogaru kiken ga hikuku natte 8日から漁が始まりました。朝7時頃、ウニを取った船が港に戻ってきました。それkata, 火事が広がる危険が低くなって telah berkurangnya bahaya, kiken ni bahaya, meluasnya kebakaran ini, yoka kara daripada 8 hari bulan, ryo ga hajimarimashita. Mereka telah memulakan penangkapan. Asa 7 ji goro, pada lebih kurang 7 pagi, uni o totta fune ga minato ni modotte kimashita. So dia kata, kapal yang mengambil sea urchin tu tadi telah kembali ke minato, ke pelabuhan. So dia kata, 漁をした人はウニを取ることができて安心しました。これから頑張りたいですと話していました。So dia kata, orang yang telah membuat penangkapan itu, uni o toru koto ga dekite, anshin shimashita. Dia lega yang dia boleh menangkap sea urchin itu tadi. Korekara gambaritai desu. Dia plan nak berusaha dengan lebih lagi to hanashite imashita. Kata mana tadi dah? Orang yang buat penangkapan tadi, which is nelayan. Toyu koto desu. Hai, minasan. Ada soalan tak pasal news kita tadi? Zera Iyaz, konnichiwa. Kita akan buat news seperti begini setiap hari untuk mengajar bahasa Jepun. Jangan lupa follow kita sekarang. Tapi unfortunately saya ada hal tak lama lagi, so saya kena tutup live kita sedikit awal hari ini.
Unfortunately. Okay. Kalau tak ada soalan hari ini, kita akan tutup live. Kesian orang yang baru masuk. So jangan lupa follow kita. Kita akan buat live macam setiap hari jam 3 petang macam tu lah. Hai, saya juga minasang. Shitomo nakereba chugyo ouwaritai to omoimasu. Saura sa otsukare sama desu. Arigatou gozaimashita. Mata ashita. Bye bye.